Di langkah seterusnya, saya sedang menunggu draft daripada MCMC mengenai beberapa peraturan yang akan diguna pakai setelah draft tersebut disiapkan dan saya menandatangani pewartaan dan ia akan berkuat kuasa. Dan setelah penguatkuasaan akta, satu jawatan kuasa akan dibentuk oleh Menteri Undang-Undang dan jawatan kuasa itu kelak akan mempunyai kuasa kawal selia terhadap pelaksanaan akta tersebut. Sebagai contoh mengenai takrifan, apa yang dimaksudkan dengan online harms, kemudaratan dalam talian. Jadi itu prosesnya. Kita jangka mungkin dalam tempoh beberapa minggu yang akan datang.